saya buat research dalam bidang welding di PhD. Sampai sekarang pun masih lagi continue lah welding. Dari segi pengajaran, saya lebih kepada berkenaan dengan welding, sebabkan saya merupakan ketua program Sarjana Muda Teknologi Kimpalan. Tapi at the same time saya mengajar juga sarjana untuk masters subjek advanced manufacturing. So one big part of the advanced manufacturing ni saya sentuh jugalah berkenaan dengan welding. Mungkin Dr. welding satu benda yang besar, satu benda yang agak dalam bidang kalau mechanical ni satu part tu memang ada welding, sebab kita melibatkan banyak nak buat mesin, dan juga dalam proses-proses perkilangan memang banyak welding ni. Kita kan automotif, semua orang pasti tahu, dekat dalam kereta-kereta kita banyak ada welding spot. So mungkin Dr. Luqman boleh cerita sikit sampai level mana Dr. Luqman kaji berkenaan welding ni? Semestinya bila dah tahap PhD ni kita kena kaji dalam lah kan. Tapi memandangkan welding ni ada beberapa jenis. Jadi saya fokus kepada apa yang dipanggil sebagai solid state welding. Solid state ni maksudnya dalam keadaan kita tak ada berlakunya pencairan, there's no melting involved. Sekadar waktu dia dalam keadaan solid state tu, kita bagi dia lembut to the point dia boleh cantum. Dan inilah ada beberapa lah kaedah yang saya guna, dipanggil sebagai friction stir welding.